Video ni khas untuk semua wanita di luar sana, terutamanya yang pernah mengandung, sedang mengandung, akan mengandung dan suka mengandung. Korang kena tahu apa jenis scan yang patut dan perlu dibuat ketika wanita sedang hamil untuk memastikan janin berada dalam keadaan yang sihat dan semua organ dalaman janin berada dalam keadaan yang sempurna. Sebenarnya terdapat beberapa scan yang boleh dibuat oleh ibu-ibu hamil ni untuk mengesani sama ada terdapat apa-apa abnormality atau ketidaksempurnaan dengan bayi mereka. Antara scan pertama yang boleh dibuat ialah anti-scan. Anti-scan ialah scan pertama untuk memeriksa baby ini secara keseluruhan dan biasanya ia dibuat dalam kitaran kandungan 11 hingga 14 minggu. This is considered sebagai first detail scan dan biasanya apa kita akan buat masa anti-scan ni ialah kita akan mengukur ketebalan belakang leher bayi ini dan ia adalah petanda pertama sekiranya baby ini mengidapi masalah Down syndrome. Selain anti-scan, terdapat juga fetal well-being scan. Fetal well-being scan ni akan dilakukan bila baby dalam kandungan 28 minggu ke atas untuk memeriksa tumbesaran dan juga organ-organ dalaman bayi ini. Selain ni, terdapat juga ujian scan Doppler yang akan memeriksa aliran darah kepada dan di dalam bayi ini. So memang terdapat beberapa scan selain detail scan dan setiap scan ini mempunyai tujuan yang berbeza. Tapi tak semua wanita yang follow up di klinik kesihatan ataupun di swasta diberikan pilihan untuk scan-scan sebegini, contohnya anti-scan ataupun detail scan. Jadi apa yang wanita sebegini boleh buat? Biasanya semua wanita hamil digalakkan untuk mendapati detail scan. Tetapi di negara kita biasanya yang dirujuk ialah ibu-ibu yang berisiko tinggi. Siapakah golongan ibu-ibu yang berisiko tinggi ni? Ibu-ibu yang berumur lebih daripada 35 tahun, mengidapi penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, penyakit autoimun seperti SLE atau sejarah sebelum ni yang bayi mereka menghadapi masalah genetik atau struktur yang tidak sempurna. Kalau ikutkan guideline atau di luar negara, setiap wanita disarankan untuk buat detail scan kerana bukan saja ibu yang berisiko tinggi pun boleh mempunyai anak yang tidak sempurna atau tidak normal. Ibu yang berisiko rendah juga boleh menghadapi masalah yang sama. Kalau dia tak pernah membuat detail scan ini, the most important is kita kena mengajari ibu-ibu kepentingan detail scan ni. So apa yang ibu-ibu ni boleh buat ialah berbincang dengan doktor-doktor mereka untuk go through with detail scan di mana tempat-tempat yang menawarkannya dengan doktor pakai MFM sahaja. Sebenarnya detail scan ni digalakkan untuk semua wanita hamil. Di pusat swasta, setiap doktor akan menawarkan detail scan ini kepada ibu-ibu yang mengandung dalam kandungan 18 hingga 22 minggu dan ia jadi sebagai satu rutin antenatal follow-up untuk pasien-pasien ini. So, ibu-ibu yang tidak berisiko tinggi, bolehlah berbincang dengan doktor anda untuk mendapatkan detail scan ini di tempat yang ditawarkan. Terima kasih Dr. Kartik. Jadi wanita di luar sana, anda kena ingat jenis-jenis scan yang anda perlu buat ketika mengandung dan pada usia kehamilan berapa minggu scan ini mesti dibuat. Jika servis ini tidak disediakan di tempat yang anda tengah follow up untuk pregnancy, boleh minta je rujukan daripada tempat tersebut dan mereka akan sarankan dekat mana tempat yang paling dekat you all boleh dapatkan scan-scan sebegini. Yang penting kesihatan janin yang mesti diutamakan. Kesedaran tentang scan kehamilan ini dikongsikan kepada kita oleh Hai, salam sejahtera. Saya Dr. Kartik Balaraman, pakar perunding obstetrik dan gynecology dengan sub kepakaran maternal fetal medicine dari Hospital Columbia Asia Bukit Jalil. Perbincangan berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Bukit Jalil.